Okey geng, Assalamualaikum. Hari ini pun ada barang best. Barang apa? Kita ada blok 72. Blok 72 ni ramai sangat yang duk tunggu. Yang blok-blok lain tu itu dah sampai, pun sampai lagi sekali. Dan dia sampai sekali dengan 72. 72 ada dua model. Sekali saya cerita pasal blok 72. Okey, kita main daripada ujung ni. Yang ujung ni pun tak lekeh juga ni. Crankshaft J2 ni. Okey, crankshaft yang ada kat depan ni adalah untuk Y15 ataupun untuk Y16 boleh pakai. Nah, Y15 dan Y16 boleh pakai. Okey, jadi kita ada crankshaft J2.15 root 98, jet 3.15 root 97. Kedua-dua crankshaft ni kita panggil crankshaft jet tipu lah, jet kecoh ataupun jet gasket skepin. Jet 215, jet 315. Lepas tu yang ni jet 4.65, jet 4.65 root 103. Okey, yang ni pula paling handsome pakai dekat blok yang body tambah 7. Okey, ni crankshaft ni model mana? Ada yang orang tanya juga, model X Pro yang murah ke model yang mahal? Yang ni model yang mahal punya. Yang ni model yang mahal punya, bukan yang murah punya. Maksud mahal tu antara saya punya brand tu lah. Ada ESR X Pro dan ESR biasa punya, ataupun kita panggil ESR Leo punya crankshaft. Yang mahal lah, bukan mahal pada orang. Mahal dalam saya punya kedua-dua tu lah. Kita ada dua model, satu yang murah, satu yang mahal. Yang ni yang model yang mahal punya. Mahal-mahal pun paling murah dekat pasaran lah. Okey, yang ni blok RR. Blok RR saiz 59mm. Okey, blok RR 59mm ESR punya. Sama macam sebelum ni, kita restock balik. Okey, blok ni pun paling laku ni dalam anak-beranak RR ni, saiz 59 ni paling laku. Heran sungguh. Saiz dia standard dia 59 tapi dia paling laku. Okey, ni dia punya piston dia. Okey, dia siap main ada lubang lah untuk pi kat minyak dekat pin tu supaya pin kita kurang jam. Piston ni daripada kilang FJN lah. Okey, daripada kilang FJN, dan piston ni daripada try, depa kata memang puas hati sangat-sangat lah. Memang terbaik lah. Okey, dia main sekali lah. Block ada siap skip tingkat, piston, pin, ring, clip dan juga gasket head block. Okey. Lepas tu, okey, main ke sebelah blok pula. Okey, kita mula daripada saiz paling kecil yang kita masuk stok. Yang ni saiz 60mm tambah 2. Yang ni 63 tambah 3. Yang ni 65 tambah 3. Yang ni 65 tambah 10. Body dah tambah 7. Total slip tambah 10. Lepas tu yang ni 72 tambah 10. 72 lah. 72 ni ramai orang duk tunggu ni 72. 72 ni tambah 10. Maksud dia body dah tambah 7. Total depan sampai belakang tambah 10. Paling handsome jet 4.6 ke atas. Bawah pada jet 4.6 tak, jangan pakai, dia tak ngam. Lagi piston duduk dalam, dia tak tok habis. Yang ni pula tambah 16. Body dah tambah 14. Saiz 72 lah. Yang ni tadi 72 tambah 10. Yang ni 72 tambah 16. Body dah tambah 14. Depan sampai belakang dah tambah 16. Yang ni 72. Okey. 72 tambah 10. 72 tambah 16. Okey. Yang ni 74. 74 pun sama juga. Yang ni body dah tambah 14. Total depan sampai belakang tambah 16. Okey. Ni piston dia, kita tengok 72. Hari tu kita yang sampai stok itu saiz lain kan. Ini 72. Ini 72 punya piston. Tu dia geng. Apa jangan risau dah kata isu sini nak lekang ke, sini nak apa ke, blok nak bunyi ke, apa ke, tak ada. Piston terbaru ESR ni cukup handsome dah. Tak ada lagi isu contoh bunyi tak bunyi apa tadi, tak ada. Piston dia cukup kemah. Okey, kalau hampa perasan lah. Okey, tapi sebelum tu saya nak bagi tahu apa yang dapat kan. Blok dia main siap skin tingkat, semua main siap skin tingkat, dan skin tingkat ni tak perlu pi buat dah. Memang dah boleh pakai terus dah. Dia boleh pakai terus, tak ada masalah apa langsung. Tensioner pula siap siap. Tensioner dia LC. Semua yang ada kat depan ni tensioner LC, bukan Y15. Semua blok siap skip tingkat. Skip tingkat ni tak payah nak pi buat lagi dah. Memang dah handsome dah. Tak payah kata nak pi skim lagi, nak buat tebal lagi kan nipis lagi, tak payah. Yang ni dah cukup dah, boleh pakai semua dah. Dia main blok, piston, ring, clip dan juga pin DLC ya. Kesemua model ni dapat pin DLC. Apa yang saya nak beritahu kalau hampa perasan, saya rasa lah awal tahun 2025 kan, pertengahan tahun 2025 sampai hari tu lebih kurang setahun kita stop jual blok. Sebab apa? Sebab kita duk R&D piston ni. Piston ni kita R&D sangat-sangat lama. Sebab itu kita ada masalah piston macam-macam, sat bunyi, sat yang tu, sat yang ni. Piston ni memang kita sangat puas hati, dan result yang kita dapat, feedback daripada komen daripada customer, dia kata piston ni tak ada ubat geng. Padan dengan kami test lama. Kalau apa pasal ESR punya blok stok tak ada stok lama. 2025 awal tahun sampai 2026 awal tahun kalau tak silap saya. Hampir setahun kita tak ada blok, kita tak jual walaupun kita tahu permintaan sangat-sangat tinggi. Tapi disebabkan piston punya isu, kita stok jual. Baik kita punya modal mampu kat situ lantak pi. Janji kita keluar lagi barang yang makin elok. Jadi itu dia hasil dia. Hari ni kita dapat hasil dia. Walaupun kita teruk itu, hari ni kita dah senyum dah. Okey. Jadi yang ni dah sampai dulu. Ada apa barang lagi nak sampai, kita update ngam.